best ke buat BIM ni, BIM company ni, BIM service provider dan sebagainya. Okey, sejujurnya yang aku boleh katakan, macam aku sendiri pun company kecil untuk buka BIM ni. Jadi dia bila buat company ni, yalah, skala pun tidak besar, lepas tu capital pun tidak besar, apa semua pun tidak besar lah, and then pangkat pun tidak besar. Lepas tu yang jadi hal utama ialah bila kita ingin, okey, contohlah kalau untuk projek tender, ini daripada pengalaman aku. Contoh macam projek tender tu memerlukan full service daripada consultant dan juga BIM service provider, which is another consultant lah. Maksudnya benda ni jadi macam another consultant juga for BIM service provider, which is kalau di compare semua tu, service provider ni setakat boleh buat BIM sajalah, macam tukang 3D lah begitu kan. Tetapi yang menjadi masalah dia bila BIM ni bertanggungjawab untuk cari error daripada consultant, which is benda tu dipanggil sebagai clash analysis. Dan juga error tersebut BIM service provider pun dibayar oleh kontraktor, ada yang dibayar direct kepada JKR juga dan sebagainya. Dan semuanya bergantung kepada kontrak dan juga agreement tu. So bila kita pergi balik tengok segala agreement dan segala-galanya itu, benda tu macam alamak, complicated juga benda ni kan. Sebab kadang-kadang ada certain benda ni yang kita BIM service provider ni perlu level lebih daripada consultant. Contohlah macam kita bagi tahu ada polis pula. Macam kita bagi tahu drawing arkitek ni ada salah, jadi perlu betulkan drawing bahagian ni sebab ada clash dengan bahagian mechanical, which is drawing arkitek tu adalah AR. Kita ni bukan siapa-siapa. Lepas tu mechanical pula IR begitu. So kita cuba melawan AR dengan IR. Oi, kenapa kau cap drawing kami pula salah? Begitulah selalu yang berlaku. And then disebabkan itu juga bila masalah ni berlaku, macam solution BIM pun cuba untuk macam ni lah, bagi tahu ini menggunakan sistem, bukan menggunakan kuasa manusia. Which is kalau sistem bagi tahu ada error lah. Tidak kisahlah diorang mau bergaduh lah dengan BIM ke apa semua tu, tapi kalau sudah error bagi tahu ada clash di situ sampai 100 clash, jadi try lah untuk solve 100 clash tu, apa yang clash. Kau tidak boleh lawan software tu, tapi kalau kau buat pembetulan sedikit-sedikit error gitu, so far tidak masalah lah. Contoh macam BIM ni, dia akan follow sebiji 100% daripada konsultan. Apa yang konsultan bagi, itu yang kita buat. Jadi disebabkan itu, kalau kita buat sesuatu yang lain daripada yang lain, mungkin kita akan di-blame, kita akan disalahkan. Tapi disebabkan bestnya ada tracking ni, ini menggunakan Osmo Pocket 4. Tapi disebabkan BIM menggunakan software dan juga kita buat exactly the same as consultant dan kita gabungkan jadi satu di dalam Navisworks. Daripada situlah benda ni boleh detect some of the clashes. Clash analysis ni memang sangat-sangat penting kalau dalam dunia construction. Sebabnya dia detect peringkat awal kalau sekiranya korang punya drawings ada masalah. Sebab selama ni kita hanya nampak secara 2D, tetapi kali ni nampak secara 3D, which is benda tu lebih menyenangkan kerja orang ramai sebelum dunia construction berlaku. So itu saja tips daripada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.